PKR adalah parti yang dalam keadaan lemah dan bakal kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam madani. Terima kasih kepada mereka yang masih lagi kekal menikmati siaran Wayang Tarbus Media Sdn Bhd yang dikelolakan oleh Syahrul bin Musa. Yang apa khabar hari ini? Terima kasih kerana kita masih lagi diberi peluang untuk menikmati hidup hari ini dalam keadaan selesa, sejahtera dan juga kedamaian. Okey, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada korang semua kerana telah mengikuti saluran ini, dan sila biasalah subscribe, like and share ya. Wayang Tarbus Media Sdn Bhd. Tak adalah, tak ada Sdn Bhd, Wayang Tarbus Media sahaja. Okey, hari ini biasalah Cik Tong mewar-warkan tentang analisa PRU16 yang mengatakan PKR adalah parti yang dalam keadaan lemah dan bakal kalah dan gagal untuk menubuhkan kerajaan selepas PRU16. Pandai-pandai yang kau ni Cik Tong. Alah, Cik Tong saya ikut ada satu media sosial tu kata Cik Tong. Tak apalah, kita ikutlah Cik Tong. Sebenarnya berlaku beberapa aktiviti perkumpulan daripada yang cenderung dengan bekas timbalan Presiden Cik Tong dan mengatakan tentang situasi parti PKR yang semakin lemah, dan mengatakan calon-calon favourite di kerusi Parlimen PMX sendiri dalam keadaan lemah. Apa benda ni? Alamak. Okeylah, saya nak cerita sikit Cik Tong Pandan sekarang ni hari-hari, pagi, petang, siang, malam menjalankan aktiviti yang dikelolakan oleh bakal ahli Parlimen Pandan yang baru Respect orang Pandan bekerjasama setiap hari membuat satu aktiviti secara tersusun bagi memastikan sokongan penuh kepada calon PKR yang akan bertanding di Pandan. So, terima kasih. Saya lihat sendiri depan mata, kawan-kawan dan sahabat semua yang dulunya memang dalam grup Cik Tong, sekarang sudah jadi Cik Zaf, Abang Zaf, Tengku Zaf, Zafrul. So, saya mengucapkan terima kasih lah. So, come on kepada grup-grup Cik Tong, grup-grup Rafizi yang nak U-turn tu, welcome. Tak ada masalah. Kita berikan sokongan dan kuatkan parti PKR secara keseluruhan di Malaysia. Itu yang berlaku pada hari ini. Cik Tong sentiasa membusuk-busukkan parti di sini. Rafizi, aku nak cakap kat kau kalau kau sakiti PKR pun belum tentu kau boleh menang lah, dan belum tentu kau boleh jadi anggota yang menubuhkan kerajaan Malaysia lah. Sebab kalau kau jatuhkan PKR pun, yang menang orang lain, parti lain, bukan kau tau. Kau kalau menang pun, siapa yang nak tiap dengan kau? Sebab kau lidah bukan lagi bercabang, dah berurat, berangkai, kaki kencing, itulah yang berlaku. So, tak ada siapa pun nak join kau. Kalau kau menang pun, satu parlimen tu, katalah parlimen, tak tahulah, bukan kat sini lah, parlimen kat mana-mana lah, kau menang lah kan. Tak ada siapa pun nak bergabung dengan kau untuk menubuhkan kerajaan. Sebab kau memang kaki bulat, kaki putar, keras kepala. Bukan kau saja yang betul. Sorry lah. Saya rasa saya tak nak lah cerita pasal Cik Tong ni Memang dia confirm dah kalah lah. Tak payahlah lepas ni, tak payah fikir pasal dia lah. So, kita cerita pasal benda lain lah. Ni, hari ni pula ada pula PAS kata, memaklumkan kepada kerajaan Madani, minta maaf kepada Sultan Selangor. Sebab apa? Sebab seolah-olah tindakan kerajaan Madani ni tidak memperdulikan kenyataan Sultan Selangor berkenaan dengan memuktamadkan pemeliharaan babi di negeri Selangor. Apa benda lah, korang ni orang agama, orang kata yang hebat, ulama
Orang kalau nak minta maaf tak perlu dipaksa, babe. Kan? Dia datang daripada kesedaran sendiri. Ini kau pula paksa-paksa orang pula minta maaf. Kan? Orang ni kalau dia rasa dia salah, dia akan minta maaf. Termasuk juga kerajaan Madani. Kalau dia salah, dia minta maaf lah. Kan? Tak payah kau nak sibuk-sibuk pula. Kan? Dalam agama pun paksaan ni, kalau minta maaf tak ikhlas pun tak guna. Setakat memenuhi ruangan dan keperluan secara formal, minta maaf tetapi tiada keikhlasan, tak guna. Tapi itu aku cakap on behalf orang-orang yang kononnya ulama, kan. Kau sendiri sebenarnya berapa banyak kau dah derhaka dengan sultan, derhaka dengan agung. Tu Taqiyuddin tu pandai-pandai je kata darurat tu telah dimansuhkan tanpa memaklumkan kepada agung. Sampaikan agung pun bertitah, saya beta duka cita atas kenyataan-kenyataan dan kejadian-kejadian yang berlaku. Oi Taqiyuddin, sampai sekarang derhaka kau tu berpanjangan tau. Dan lagi satu ni, selepas PRU 16, saya masih lagi ingat dengan bongkaknya Mahyudin dan Haji Hadi menolak saranan agung tentang perubahan kerajaan perpaduan. Patik menolak saranan daripada agung tentang perubahan kerajaan perpaduan. So Perikatan Nasional reject lah saranan sultan. Itu apa? Sampai sekarang tau, kau punya kederhakaan tu masih lagi berlaku tau, kan? Mampus macam ni. Susah. Okey, saya ingat daripada kita cerita pasal Rafizi ni yang mengganggu-gugat sikit-sikit pada PKR yang lebih baik kita cerita pasal yang lebih besar tentang ialah kerjasama erat di antara kerajaan Madani yang ada sekarang ni, antara Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan juga komponen-komponen yang berada dalam setiap parti itu sendiri. Contohnya macam, ialah masih lagi didengari suara-suara sumbang dalam UMNO yang seolah-olah tidak selari dengan Presiden Parti Zaid Hamini tentang keperluan Barisan Nasional itu untuk bekerjasama dengan PH. Begitu juga di dalam PH ada juga suara-suara sumbang yang mengganggu-gugat kerjasama di antara PKR, DAP, Amanah dengan Parti Barisan Nasional yang diketuai oleh UMNO. Begitu juga ada juga suara-suara luar yang mengganggu-gugat. Contohnya macam suara-suara daripada Bersatu yang tidak konsisten bagi memastikan kekuatan kerajaan komponen Madani yang ada hari ini tidak boleh kekal sehingga selepas PRU 16. Mereka cuba mengganggu-gugat kekuatan yang telah kita bina pada hari ini dan sebelum ini. Sekian daripada Wayang Tabus Media, info dan sensasi.